Okay guys, sekarang kita baru sampai ke Riyadh. Ingatkan cuaca panas, rupanya sejuk guys. Beku. Sejuk. Ni kita terus pergi ke next airport sebab kita nak terus transit ke Madinah. Ya Allah, hai. Semoga selamat sampai. Sekarang dekat sini pukul berapa tadi kat sini bang? Pukul 12 Pukul 1 Pukul 1 pagi. Kat sini pukul 1 pagi. Dekat Malaysia pukul berapa? Tak tahu pak. Mungkin dalam pukul 4 pagi kalau Malaysia. Kat Malaysia dalam pukul 4 pagi. 4 pagi Kat sini sejuk. Memang sejuk sebab ni gelap sikit. Tapi saya sedih guys sebab saya pergi datang satu ni. Sekarang dah berkurang. Sekejap guys, tengah gelap ni. Jadi terang sikit. Okay, dia dah sampai dia punya cahaya. Ni dia kakak Siti kita. Dah sampai ke Riyadh Sebelum Riyadh ni kita dekat Hyderabad Kak, betul? Betul. Kita sampai sini dalam pukul 1.12 pagi. Kat sini sejuk. Sangat-sangat sejuk. Lepas tu esok pagi, malam ni kita bermalam kat sini dulu Kak? Sebab kita nanti terus pergi ke Madinah. Malam ni kita bermalam kat sini dulu. Sejam Mungkin Sejam Kalau sejam Alhamdulillah lah guys. Sebab kita dah 8 jam dah dekat 10 jam dekat airport tadi. Tapi ni pun lama juga ni Kak. Kita bermalam kat airport. Lepas tu esok dalam pukul 2 baru kita flight balik pergi ke Madinah. So pagi ni kita masih ada sarapan, jalan-jalan kat Riyadh apa semua. Guys, saya dah tak mabuk ni guys. Ubat dah habis function dah. Ubat habis function, keluarga kita dah start mabuk. Ni dah dia rupanya. Sekarang kita singgah dekat McDonald Riyadh. Nama dia apa tadi? Kudu. Nama McDonald dia orang Kudu. Lotus rice. Dari 4 lotus rice. One lemon steak. One for more. Oh, ni dah. Kau dah? Table besar je tapi masing-masing ambil sendiri sebab ada charge ni. Semua nak charge bateri. Kita makan dulu lah. Macam dari airport ke mana tu saya tak sempat nak record sebab apa namanya ni, kita tengah kerja dengan airport, kita tengah kerja dengan flight. So tahu-tahu kita dah sampai Madinah dah. Oh ya, ni lah aku nak tunjukkan kau tadi. Sekarang kita hari pertama dekat Madinah. Kita baru nak jalan-jalan. Untuk hari ni kita jalan-jalan dulu. Mungkin 3 hari di Madinah dan selebihnya dekat Mekah. So ni kita jalan-jalan dulu untuk hari pertama. Ini hari pertama kita kan, first day di Madinah, betul tak? So excited. Kat sini. Apa perasaan? Tak tahu lah. Suka.
Beli dah tercabut, lepas tu dia beg saya jadi pecah. Jadi saya nak tengok nak tengok kat sini kalau ada jual luggage ke apa ke, kalau ada harga murah kena dengan hati. Saya akan beli. Satria. Ya, siap boleh. Satria. Ya Allah, cantiknya, indahnya depan mata. Ni belum masuk lagi ni. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Subhanallah, indahnya, cantiknya, ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. 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 Ni geng, vlogger kita Siti. So dia gembira, dia cakap, dia minta saya pegang phone dia sebab dia sedih, dia happy ada dekat sini, dekat Masjid Nabawi, di mana dulu rumah Nabi Muhammad SAW ada kat sini. Lepas tu Nabi Muhammad SAW juga dimakamkan di sini. So Siti minta saya recordkan dia. Dia nak korang pun tahu kalau dia tengah sedih dan happy. Okay, ni dia Masjid Nabawi. Ramai orang nak pergi sini. Ni dia. Siti, are you okay? Kalau dia tutup, Okay. mau salat maghrib dulu. So macam terharu, tersentuh. Sebenarnya daripada flight ke Madinah lagi saya dah rasa macam hati dah sedih-sedih. Tapi guys, terus terang kat sini rasa macam wangi gila wangi tu, sorry gila pula. Wangi. Lepas tu kita rasa macam dekat sangat dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita nak cari tempat solat sebab dah nak masuk waktu maghrib. Betul tak Mas Yafi? Betul. Jadi kita takut tak ada tempat untuk solat. Jadi kita cari ruang lah untuk solat maghrib. Kita singgah dekat Serba 1 Riyal. Kita nak buat oleh-oleh lah. Saya nak beli kitchen. Nanti kita ada campur-campur sikit kot. Malaysia. Malaysia lah, Malaysia. 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 Cantik juga ni. Saya tak tahu nak pilih mana. Yang mana satu Yang ni kot. Tulisan Madinah ni. Dia ambil 2. Ni 1. Allah. Oh, cantik kan ni? Malaysia Kalimantan. Kalimantan. Ni berapa? 2, 4. 2, 4, 5. 5. Malaysia. Indonesia. Saya beli dulu lah guys. Nanti kita kalau dah settle membeli, saya tunjuk kat korang, okey? Kitchen kita dah ambil. Lepas tu kita ambil cincin, tas tu, lawa-lawa, senang.
Macam-macam ada sini. Ila ada beli sejadah. Lepas tu siap okey nama. Satu ni RM5 kan? Satu ni RM5. Alah-alah kita shopping je kat sini. Unta. Saya tadi beli botol tu guys. Saya beli botol. Ikutkan harga dia satu botol tu 20. Jadi beli dua minta kurang dapat harga 30. Kita kena pandai tawar-menawar kat sini. Sekarang kita proses okey nama. Pak Dila dah settle. Yang ni saya punya. Okay, thank you. Welcome. Okay, syukran. Ya. Korang tahu tak sekarang pukul berapa? Sekarang ni pukul 1 pagi. Kita orang pun ni lah shopping dekat bawah hotel je. Tapi tak perasan. Sedar-sedar dah pukul 1 pagi. Ni kita orang 10 ni. 1037. Kat tengah. Tak tahu orang semua dah tidur dah guys. Kita orang dah lambat. Dah lah besok pagi kena keluar. Sekarang ni kita sesi mengemas. Saya terpaksa beli luggage baru guys. Disebabkan ni problem. Padahal dah 3 tahun dah beg aku ni Ni pecah. Lepas tu dengan shopping ni, baju ni siapa punya barang? Tu, saya tak payah tunjuk dia. Ni saya punya. Saya dapat beli jubah 3 helai. Dengan saya rasa barang RM1 ni ada dalam ni. Sekejap. Sebab saya masukkan tadi. Barang yang dalam luggage tadi ni barang hilang. Dia beli apa namanya ni? Sejadah satu RM5. Siap tulis nama lagi kan? Tulis nama free. Ya. Boleh gurau. Boleh kalau korang saja je tulis nama. Ada kat sini. Cuma korang tak boleh nak suggest terlalu panjang lah. Termasuk 20. Ni barang hilang. Barang hilang je banyak ni. Ni saya punya kitchen. Tok ni kau punya ada botol. Botol tadi. Aku punya botol dalam tu. Ini saya punya guys.